Okay, esok kita akan launch dendeng extra pedas, tapi KA minta maaf yang kita terpaksa naikkan RM1 harga dendeng berbanding yang original. Ada sebab dia, tapi sebenarnya kos dia lebih daripada RM1 lah. Tapi kita cap kat RM1 sebab KA rasa lebih daripada tu dia akan jadi beban to my followers untuk beli nantilah. Okay, salah satu sebabnya ialah satunya kita guna cili kisar 2 kali ganda daripada biasa, and cili padi pula 5 kali ganda. Dua ni saja pun dah lebih daripada RM1 kos dia lah. On top of that, kita tambah 20% lagi minyak masak sebab bila tambah cili, kita kena tambah lagi minyak supaya dia hilang rasa cili mentah tu. And bila kita nak tumis pun, waktu memasak pun akan jadi 2 kali ganda lagi lama lah, which is consumption gas lagi tinggi. Okay, so macam kita cakap sebelum ni, kos dia lebih daripada RM1, tapi kita cap dekat RM1 saja. Sebab nak naikkan harga ni pun aku dah risau, takut ada terbeban nanti, tapi hopefully ramai orang boleh faham lah kenapa kita terpaksa naikkan RM1 untuk dendeng extra pedas ni. Okay, so esok kita akan launch dekat TikTok Shop pada pukul 9 malam dekat TikTok KA sendiri. Ada 40,000 unit insyaAllah akan available nantilah. Okay, jumpa anda esok. Thank you guys.